Anda pernah tak keluar je tol Skudai, nak naik Highway Plus, terus jam? Jalan Jom. Ini bukan kebetulan, tetapi ini telah berlarutan. Lebuh Raya Utara Selatan boleh mencecah 2.3 juta kenderaan sehari pada waktu puncak. Tetapi laluan Skudai ke Kulai asalnya cuma 2 lorong setiap arah. Semua kenderaan dari Johor Bahru masuk serentak selepas tol, terus menjadi sempit dan perlahan. Dalam masa yang sama, susul keluar Skudai, Senai, Kulai, semuanya dekat-dekat. Trafik jadi tak stabil, kejap laju, kejap brek. Tambah pula sikap pemandu yang semuanya nak ke lorong kanan dan tak bagi ruang masuk. Satu kenderaan brek boleh jadi 1 atau 2 kilometer sesak. Belum kira risiko kemalangan. Malaysia mencatatkan lebih 500,000 kemalangan jalan raya dalam masa setahun. Sebab tu sekarang lebuh raya kita sedang dinaik taraf ke 3 lorong. Projek ini bermula sekitar tahun 2024 dan dijangkakan siap pada 2027. Kos yang terlibat dianggarkan antara 1 hingga 2 bilion ringgit. Dan ada juga lorong pintar pada waktu puncak untuk tambah kapasiti. Tapi tak ramai yang gunakan dengan betul. Kesimpulannya, bukan satu punca. Apabila kenderaan terlalu banyak, jalan tak cukup, reka bentuk yang sempit, ditambah pula dengan cara kita memandu, memang sah akan sesak. Tapi inilah dia realiti kita. Cuba komen dekat bawah, berapa lama anda pernah sangkut dalam jam di kawasan ini? Follow Jalan Jom untuk video yang seterusnya.